Program Jom Bersih Gotong Royong Bebas Denggi Anjuran Majlis Pembandaran Hulu Selangor MPHS di Taman Damai Ampang Pecah Kelmarin berlangsung meriah dengan kehadiran lebih 60 penduduk setempat. MPHS memaklumkan program itu bertujuan memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa tempatan dan komuniti selain memupuk kesedaran tentang kebersihan, kesihatan dan kelestarian alam sekitar. Program anjuran bersama Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Ampang Pecah itu turut disertai Ahli Majlis MPHS Zon 9 Eng Teck Ming dan Pengurusi JPKK Fazila Abdul Latif. Selain aktiviti kebersihan, bahagian kelestarian dan kesejahteraan komuniti MPHS membuka kaunter pengumpulan minyak masak terpakai yang berjaya mengumpul sebanyak 97 kg minyak. Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Selangor turut membuka ruruai pameran Aedes bagi meningkatkan kesedaran awam tentang pencegahan penyakit bawaan nyamuk, menjadikan program ini platform efektif untuk memupuk kesedaran kebersihan dan kesihatan komuniti.